Alhamdulillah terus konsisten, terus bersama dalam arena politik negara, terus relevan sebagai sebuah parti politik, sebagai sebuah gerakan Islam di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kekuatan yang kita zahirkan, dan mungkin menjadi kegerunan di pihak musuh, mungkin menjadi kebimbangan, tapi insya-Allah kita nyatakan kita bersedia untuk mempertahankan Bagan Serai, kita bersedia untuk mengisi kemenangan, dan kita bersedia untuk menjadi kerajaan. Ustaz Idris ada di tengah kerumunan orang ramai. Terbaik, terima kasih. Hari ini YB kita, Ustaz Idris, Ustaz Salihuddin, Haji Razman, semuanya ada. Ustaz Idris, untuk makluman, baru sahaja pulang dari Negeri Sembilan, ya, pada pagi tadi jam 12 ataupun 11 pagi sampai di Bagan Serai setelah 2 minggu, seminggu lebih berada di Negeri Sembilan untuk membantu kerja pilihan raya di sana. Dan Alhamdulillah kita melihat Perikatan Nasional, Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri dengan majoriti, dengan keputusan 2/3 majoriti yang diperoleh. Alhamdulillah, inilah kerjasama yang diimpikan, didambakan oleh rakyat kebanyakan. Dan kita melihat PAS, Barisan Nasional, Perikatan Nasional terus mengukuhkan, terus membina keyakinan rakyat, mengembalikan keyakinan rakyat insya-Allah sebagai sebuah gabungan yang terbaik di bumi Malaysia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kongsikan live kita petang ini, boleh maklum kepada kawan-kawan, tap screen, boleh komen. Saya akan bacakan komen tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Saya akan bacakan. Untuk maklumat, kita telah berada di Bagan Serai. Okay, kita boleh tukar pula posisi. Agak mencabar tuan-tuan boleh tengok terlalu panjang, ya. Allahu Akbar. Kita sudah pun berada di Pekan Bagan Serai. Kita akan ke pusat bandar pula. Mana ada di pusat bandar Bagan Serai, boleh buka sebab mereka sombong, tapi mungkin sebab nak jaga kestabilan ketika membawa motosikal. Kadang kita risau tengah-tengah lambai jatuh pula kan. Jadi boleh lambai